Makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi, persoalan gaji kecil ataupun gaji besar patut bukan alasan untuk anda tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan keuangan yang baik. Jika anda tidak mampu menabung, maka anda perlu lihat dua aspek tersebut. Jika keuangan anda dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tapi, jika keuangan anda tidak baik, anda perlu pulih baik cash flow anda. Sama ada anda track perbelanjaan anda dan berjimat atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar keuangan menyarankan simpan 10% dari pendapatan anda. Kebanyakan masanya simpanan duit makin lama, simpan makin sikit. Jika ini terjadi pada anda, saya sarankan untuk anda alihkan simpanan dalam bentuk emas. Simpanan emas bersama dengan public gold patuh syariah, mudah dan telus. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun public gold anda secara percuma. Saya akan membimbing anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas anda.